Ni bukannya Kamal cari tau, Mok Kamal dia buka kat TikTok. Cantiknya dia punya menu. Kita nak unboxing barang yang sampai dekat rumah. Kamu tahu barang apa? Kamu tak ingat kamu beli pun? Dia daripada Shop Kau-Kau di Jarum. Pasti dia barang nego ni. Barang buat kerja. Tak ingat lah beli pun. Apa tu? Oh, lampu raya. Lampu raya. Lampu raya solar. Tak tahu macam mana dia punya kejadian dia. Yang rasanya cantik ni. Dia bagi sekali dengan dia punya kaki ni tajam dekat bahagian bawah dia ni. Caranya cucuk kat tanah macam tu. Mungkin kita kena ulas sendiri. Yang ada bahagian ni tinggi sikit. And then ada ni. Macam tu. Tak payah pakai pelita dah. Pelita tu memang klasik. Tapi macam Kamal ni duduk kat kawasan taman. Nak pasang pelita tu rasa macam dia tak apa nak sesuai. Jadi kita pakai ni. Ni bukannya Kamal cari tau. Mok Kamal dia buka kat TikTok. Lepas tu dia tengok dia kena, dia tunjuk Kamal. Lepas tu kita beli kan. Mungkin Kamal post vlog ni dah lewat dah kot. Kita dekat Hayul. Aku tak boleh lepas Hayul sebab Kamal banyak video pending. Nanti Kamal buka link lah. Boleh lah buat hiasan dekat rumah. Dan tujuan Kamal buat vlog ni, Kamal nak buat Kamal jangan buat video dekat tempat Kamal ada buat kerja. Ni kan dekat meja ni kan. Sebab Kamal punya tempat kerja Kamal ni selera. Amboi. Kamal ada plan nak bagi bersih-bersih sikit. Bukan Kamal nak buat video, nak buat bukit semua kan. Kamal ingat Kamal nak buat bukit kat hari ni. Lama kita jarang sekali buat bukit. Post dekat dalam vlog kan. Sebab video pasal kerja-kerja ni jangan nak post kat vlog. Kita nak buat bukit. So Kamal pakai buat bukit kecil. Nak buat bukit simple je hari ni. Ni dia abang Kamal. Lepas tu Kamal tak pernah buat bukit bagi kat abang. Kita potong tengah. Span ni span basah naknya. Span basah ni Kamal lebih suka pakai span basah. Sebenarnya dia untuk bukit fresh, tapi Kamal suka pakai span basah ni sebab dia nak cucuk senang. Dia sebab setengah tu kadang-kadang Kamal pakai baby bread dry. Dia punya ranting dia tu kecil. Nak cucuk kalau kita pakai span yang jenis macam ni, dia tak boleh, dia susah. Kita nak kena selotip dengan lidi kan. Kita pakai ni lagi senang. Tapi hak ni lagi bajet. Kamal kadang-kadang suka hak ni sebab setengah orang suka jenis span macam ni sebab dia tak berhabuk. Simple je. Video pun Kamal sikit-sikit banyak sebab Kamal memori tak banyak. Kamal nak buat video pendek-pendek je. Untuk mengelakkan dia tak berhabuk, Kamal akan balut dia dengan wrapping. Balut span ni dengan wrapping supaya dia lagi kemah lah. Lepas tu kita nak ikat pun senang. Lepas tu cara Kamal buat bukit ni lain sikit. Kamal suka buat dia punya rangka. Mostly bukit Kamal suka buat dia punya rangka dulu. Kadang-kadang Kamal akan buat cucuk dulu dekat span baru Kamal balut. Jadi kita nak buat colour apa? Colour silver dengan putih. Cantik tak? Buat bukit Polaroid. Kan pasal dekat sini tu. Kamal ada gambar sikit Kamal nak ada sebab ada gambar apa.
Ada gambar aku. Oh, gambar aku. Okey, kita dah siap dah. Okey. Pakai urin ni coklat ni. Nak mau tak keluar. Dekat Sungai Petani. Pukul 6.43 tunggu buka puasa. Kita sampai. Kecil. Selamat hari lahir. Belum ni kan, kalau pergi dekat tempat awam kan, kamu tak tolong nak angkat kamera handphone tu, nak rekod dekat dalam bazar Ramadan tu, dia punya segan orang nak tengok. Kata aku buat benda apa ni. Lepas tu tu macam tak jadi diri sendiri tau kalau dia pakai kamera.
kampung di Batu 16 Sian. Tapi benang kat sini orang dah ambil dah. Memang dah ni musim orang duk ambil benang. Duk ambil padi. So padi dah ni memang kalau ronda waktu-waktu ni memang tak hijau lah. Kita songkok yang sama. Saya 23. Ha? Kurta banyak. Ayah. Dan kita cantiknya dia punya menu. Kan menu ini. Cantik lah menu dia. Buat video kan mak you. Tu lawannya. Udah sikit. Makanan memang lawa. Coklat biskut. 47 bagi dekat hati-hati lah. 12 dia kata.